tapi tak cekap dalam membuat pengiraan kepekatan, kemolaran. Dia tak faham sangat dan akhirnya dia akan menjejaskan awak punya calculation. Okey. Jadi kelas, kita dah belajar tentang definisi asid dengan juga alkali. Dan dari situ, kita boleh buat conclusion yang asid ini, okay, kalau kita lihat asid ini adalah satu bahan yang larut dan mengayun dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen, manakala alkali adalah bahan yang larut dan mengayun di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. So kita boleh buat conclusion untuk hasilkan larutan, kita kena ada dua perkara. Iaitu kita ada bahan yang larut dan kita mesti ada pelarut. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Okey, contoh ni air suling. Boleh tak saya panggil ni larutan? Bahan larut dia mana cikgu? Tak boleh. Okey, ini bahan yang larut. Boleh tak saya panggil larutan? Tak boleh. Mana pelarut cikgu? Jadi maksudnya bahan yang larut, campur, kita goncang dia larut, baru kita boleh panggil dia larutan. Kau faham tak? Jelas Jelas Okey. Jadi kelas, bila kita dah faham tentang konsep itu, maka kita akan pergi kepada satu perkara terms, iaitu kepekatan. Dan kepekatan ini adalah the quantity of solute. Tengok ayat dia. The quantity of solute in given volume of solvent. Sebenarnya kita ada lagi satu perkataan, solvent in solution. Maksudnya kena ada solute, kena ada solvent. Okey. Dan kita ada dua jenis kepekatan. Tapi konsep sama. Apa konsep dia? Ada bahan yang larut, ada pelarut. Apa beza dia dua-dua ni? Unit. Satu jisim, satu mol. Kau faham tak? Konsep sama. Kita hanya tukar kepada unit dia. Boleh Okey. Sekarang, kalau kita lihat, kita nak buat standard solution. Okey, tahu tak larutan piawai ni apa? Tulis sikit larutan piawai. Okey, buat sikit catatan. Larutan bahan yang diketahui secara tepat kepekatannya. Okey, ada perkataan bahan, ada perkataan kepekatan. Okey, itu maksud larutan piawai. Okey, larutan bahan yang diketahui secara tepat kepekatannya. Okey, contoh pelajar. Okey, saya ada satu botol. Okey, awak tengok dekat dalam makmal tu. Kan kita ada banyak botol kan? Okey, lepas tu dekat sini saya tulis. Okey, 2M. Boleh tak saya panggil dia sebagai larutan piawai? Kelas, boleh tak kita panggil ni larutan piawai? Tak. Kenapa tak boleh? Apa bahan dia? Kepekatannya ada. Bahan tak ada. Tak boleh. Kau faham tak maksudnya? Kita selain daripada kepekatan, kita kena tahu bahan ni apa. Okey. Ada satu botol. Kan? Dia tulis okey, kat sini CuSO4. Okey, boleh tak saya panggil itu larutan piawai? Tak boleh, sebab tak ada kepekatan. Jadi kalau saya tulis CuSO4 2M. M ni maksudnya mol per dm cube. Okey, boleh tak kita panggil larutan piawai? Boleh. Kerana larutan ini merupakan bahan yang kita tahu dia punya kepekatan dia. Kau jelas tak? Jadi di sini itu maksud larutan piawai. Okey, kelas. Untuk kita buat larutan piawai, kita tak boleh bancuh pakai bika. Isi padu, solvent tu ataupun pelarut tu, awak tak boleh guna bika. Ni bika ni. Suka kau je guna bika. Tak boleh. Cikgu, bika ni, tengok ni, ada 500 ml. Ini ada, cikgu, sengatan dia. Kenapa tak boleh guna 500? Kenapa tak boleh guna measuring cylinder? Even measuring cylinder pun tak boleh. Sebab dia besar. Jadi, dia takkan accurate.
Dia gini tau. Air ni, dia ada macam, ni. Ini yang kita tak nak ni. Bagi besar bukaan mulut dia tu, lagi banyak air tu yang tak accurate, dia akan ternaik. You faham tak cakap saya? Tetapi berlainan dengan ini. Ni. Yang mana, dia punya design dia, okay, dekat bahagian ini adalah bahagian yang kecil. So, maksudnya di sini, graduation mark tu, okay, kecil saja. So, di sini kita dapat meminimumkan yang air punya masalah tu lah. Ya. Boleh? Sebab tu kita kena gunakan volumetric flask atau bahasa Melayunya kelalang volumetrik. Dan untuk itu, kita ada banyak jenis. Ada yang 100 ml, ada yang 250, ada 500, ada 1000, ada 10, ada 20, ada semua. Ada semua. Okay? Jadi kita pilih je. Kita nak pakai yang mana. Oi, faham tak? Jadi nak tanya awak, nak buat larutan piawai boleh guna silinder penyukat? Boleh guna beaker? Tak boleh Boleh guna jug sirap? Apa jangan suka-suka pakai jug air sirap. Cikgu, jug air sirap ni 1 liter je cikgu. Boleh pakai? Tak boleh. Kita hanya boleh guna kelalang volumetrik. Okey. Jadi kelas, bila faham itu, jom kita tengok yang pertama ni. Okey, dia kata latihan mengira kepekatan. Cari kemolaran larutan di bawah unit mol per dm cube. Okey, kelas, bila kita nak cari mol per dm cube, okey, kita ada 2 kerja. Yang pertama kita ada maklumat diberikan ni bukan dalam bentuk mol. Dia bagi dalam gisim gram. So apa you buat? Cari dulu kepekatan dalam gram per dm cube. 8 gram bagikan dengan 0.25. Korang, kenapa 0.25 Tadi kan 250. Ya betul. 1000 cm cube sama dengan 1 desimeter. Kalau kita ada 250 cm cube, kita akan dapat 0.25 desimeter. Kau faham Kau tukarkan. Okey. 8 bagi 0.25, kita akan dapat 3.2 gram per desimeter. Dan ingat lagi tak yang saya bagi formula? Keluar ke dalam tu, betul? Kalau keluar, darab ke bagi? Keluar. Darab, kalau masuk ke dalam, bagi. Okey, sekarang ni, ini gram per desimeter. Gisim. Nak ke dalam mol, bagi ke darab, mesti bahagi dengan gisim molar. Okay, kalau mol per dm cube nak jadi gram per dm cube, gisim kan? Keluar ke dalam? Keluar. Kalau keluar kena dah. Kau faham tak formula kita tu converge? Jadi di sini kelas kemolaran. Ingat bila saya guna perkataan kemolaran, itu unitnya mol per dm cube. Okey, nak tanya. Mol per dm cube dengan gram per dm cube, boleh tak saya panggil kedua-duanya kepekatan? Boleh. Mol per dm cube, gram per dm cube, itu kepekatan. Apa beza dia? Unit. Unit saja. Satu unitnya mol. Satu unitnya gram per dm cube. Boleh? Boleh. Okey. Jadi bila saya kirakan 32 gram per dm cube, okey, bagikan dengan molar, gisim molar. Gisim molar apa? NaOH. Lagi sekali. Kau ingat tak yang aku bagi latihan GMR tu? 23 campur 16 campur 1. Gram habis. Mol negatif naik atas. Kita akan dapat 0.8 mol per dm cube. Boleh tak? Boleh buat tak? Boleh. Okey. Jadi formula ni awak salin. Formula ni awak kena salin. Kepekatan nak tukar kepada mol per dm cube, kena bahagi dengan gisim molar. Kalau mol per dm cube nak tukar kepada gram per dm cube, ingat, mol tu kat tengah. So, kalau kita nak mol, nak pergi ke gisim, kena darab. Kalau gisim nak pergi ke mol ke dalam, bahagi. Blend yang masa yang awal-awal saya bagi dulu. Okey, kita banyak tak guna. Boleh tak engkau buat A sampai I?
Saya tunggu. Okey, buat dengan proper. Kena ada tajuk, kena ada sama dengan, kiri dan kanan mesti ada. Okey, formula ni pun cantik buat, kena ada kanan, kena ada kiri. Tak nak sama dengan tapi tak ada kiri, tak nak. Kena ada tajuk. Tajuk apa? Tadi saya ada jumpa cikgu Sanusi, dia kata dia ada jumpa duit lah. Dekat, tak tahu dekat mana, tapi dia ada jumpa duit, dia takut murid dekat sini tercicir duit. Dia kata nilai wang tu agak besar lah. So dia kata dia suruh murid tu jumpa cikgu Sanusi masa hari Ahad. Kalau sekarang dia nak guna duit tu, dia suruh cikgu dipinjamkan dulu. Kenapa dia nak bahagi kosong dulu? Kenapa dia nak cari kepekatan? Tak boleh macam 8 kali semua orang dah cukup. Boleh? Okey. Okey kelas, ada cara lain. Okey, sekarang ni, okey bagus. Saya suka orang berfikir. Okey, sekarang ni kita nak cari kemolaran. Kemolaran ini sama dengan mol bahan yang larut bagikan dengan isi padu pelarut. Okey, ada pelajar ni tanya, cikgu, kita cari mol lah cikgu. Kita cari mol lah dulu cikgu. Boleh? Okey, jadi nak cari mol apa? Mol apa? Mol NaOH. Betul tak? Okey, buat proper Okey, 8 gram bagikan dengan 23 campur 16 campur 1 gram per mol. Okey, ini gram-gram habis naik atas. Okey, 8 bagi 40 berapa? 8 bagi 40 berapa? 32. Okey, 0.2 mol. Betul tak? Okey, lepas tu masuk balik kat sini. Okey, mol berapa? 0.2 mol. Okey, isi padu tadi berapa? 250 betul? Oi, 250 kan? Bagi 1000 berapa? 0.25 dm3. Ingat tak ada lagi negatif sebab dia kat bawah. Okey, 0.2 bagi 0.25 berapa dapat? 0.8 mol per dm3. Okey, Syamin. Boleh pakai cara ni juga. Janji awak faham? Syamin, dia nak buat. Syamin kata, cikgu saya nak tukar mol dulu. Boleh, no hal. Sama je makna. Sama je. Faham tak? Tapi cakap tak guna. Pergi buat.